Welcome to my lazy vlog. Dia lazy kan sebab aku macam nak edit coki-coki aja. Aku tak nak effort-effort sangat sebab aku malas. Tahun lepas kita orang jalan-jalan aman. So lepas kita orang check in tu, kita orang terus pergi makan kat Bomboba sebab kita orang macam lapar daripada Mukta tu. Tada, kita ada black agar-agar, beef and tofu, nasi. Sedap weh hotpot tu. Aku rasa aku nak repeat. Tapi black agar tu tak sedap. Lepas tu sebenarnya kan, dia punya kuah pedas tu rasa dia macam pelik sikit. Dia macam bukan kuah pedas yang biasa kat Malaysia tu. Makan-makan sebab kita orang macam lapar gila. Lepas tu sebenarnya kita orang dah kena scam dah masa datang situ kan. So sebenarnya kita orang stres kalau ikutkan. So makan ni macam menghilingkan kita orang lah macam tu lah. Kau tak jiran kita bagi kita bagi korban. Korang ni waktu aku tak ada macam-macam. Tak ada. Bukan dia bagi daging je, mana masak lagi. Tak kerti, tak kepik. Apa kau nak ambil apa? Daging. Weh time ni sebenarnya macam beria patahkan chopstick. Tapi aku sebenarnya tak ada tea pun pakai chopstick. Last pakai sudu. Mana lah berdalam ni? Buat penyepit lah. Stres lah nanti. Kau tak kuat kuah. Mana daging tadi? I see. Kenapa ni ke? Tadi lama suruh. Daging siapa? Ambil lah. Wait, jangan tak mau. Tak pasal-pasal nasi goreng princess strawberry. Ni tak mana? Weh, time ni tak tahu apa yang pick me sangat. Sampai tak boleh nak cocok benda tu. Apa yang takut sangat tu. Sampai orang Arab belakang tu pun stres tengok aku. Oh, okay. Weh, minum air dengan reaction. Aku rasa aku nak repeat air tu. Sebab aku macam lupa rasa dia macam mana. Nampak macam sedap. Nasa? apa? Kuah dia. Mana cerita ni tu? Sedapnya. Kuah dia. Kan, tidak kan? Aku rasa video ni boleh jadi review. Sebab aku tengok ni, aku rasa aku nak pergi lagi. Aku tak ingat rasa kuah dia macam tu. Tapi nampak macam sedap. Okay, ni hari lain tau. Kita orang pergi makan kat Pimperi. Pimperi ni dia macam yau-yau. Lepas tu, dia punya cawangan pun tak banyak. So, bila lagi aman tu lah, kita orang ambil peluang untuk makan kat Pimperi. Lepas tu, dia bukan ada ori je tau. Dia ada macam princess strawberry juga. Okay, ni dekat Mega Mall. Kita orang pergi makan dekat kedai Oishi. Ni kedai sushi tau. Lepas tu portion dia banyak. So not recommend untuk seorang satu portion. Dia kena share. This is shrimp sushi. Okay guys, this is my first time. Yo, ni dia punya kuah sushi. Sorry guys. Tak apalah weh. Aku beda lah. Balik sekali. Sekejap. Okay. Jom belajar bersama saya. Macam ini. Weh, tak reti. Okay. Ni kuah apa, kicap ke? Bismillah. Sedap lah. Nah. Nak. Tak apalah, sedap lah. Kau dah makan? Nah. Not bad lah. Dah lah, sedap lah. Tak nak chopstick. Nak rekod? Ya. Tada. This is nasi kukus.
Okey, ni nama tempat ni Wastu Balai. Dia memang banyak kedai tau. Memang kat sini tempat orang nak beli macam-macam. Tapi dia macam tak ingatlah harga dia mahal kot Dia macam tak ingatlah. Jeng jeng jeng. Kita naik je jantas. Kita nak pergi mana ni sebenarnya? Okay, so kita pergi Ajelun. Ajelun ni tempat meninggal je sebenarnya. Kita nak pergi Ajelun Castle tu. Tapi kita orang tidur kat tempat lain. Okay. Alright. Kena fi. Kalau Ajelun. Kat sini berangin ya. Sudah petang kau dah. Bagus sampai petang. Lah cahaya saya. So nak masuk Qal'ah ni kena lalu jambatan ni. Sebab tepi tu dia ada parit. Nak cerita lebih-lebih tak boleh sebab aku sendiri tak tahu. Wuyo. Apa ni? Ni salah satu. Mendaki pula aku. Penat ah. Weh, cantik weh. Tak tipu weh. Tiba-tiba sampai Airbnb. Tiba-tiba dekat Arabella Mall. Hari keberapa tak tahu. So kita orang pun macam main-main je lah. Take your picture. Look up. Put your face in the frame. Thank you. Don't worry about getting hit. Just hit the picture. Who's got the hottest ride? Let's find out. Ready, set, go. Sengit kan sengit. Lagi ke? Berapa balance kita? Welcome to Big Buck HD.